Malaysia import minyak, bukan pengeluar minyak. Thailand import minyak. Dan kalau tak naik, siapa nak bayar harga import tu? Malaysia ekspor minyak. Kita keluarkan minyak, bukan kita beli minyak orang. Sebab itu tak boleh kita naikkan harga minyak. Ambillah kuasa raja balik pada rakyat. Kita sokong rupa-rupanya. Kuasa yang diambil dari raja diserahkan kepada mama bendahara. Hari ini kita ambil alih kerajaan, esok harga minyak tetap turun. Siapa mau minyak turun, sokong kita. Saudara, apa yang kita cadangkan? Kita tak cadang minyak turun ke 20 sen sampai harga 20 sen. Kita suruh turunkan harga minyak. Untung minyak dari Petronas 80 ribu juta ringgit. Tahu 80 ribu juta ringgit? Saya pergi Kedah, dia kata 8 juta. Saya kata 80 ribu juta. 8 juta. Orang Kedah lah. Orang Kelantan cerdik sikit lah. 8 juta, 80 juta, 800 juta, 8 ribu juta, 80 ribu juta. Banyaknya. Untung 80 ribu juta, turun sikit, tidak bankrupt. Untung jadi 70 ribu juta. Orang kampung pun tahu. Macam jual durian harga RM5, kos RM1, jual RM5, untung RM4. Jual RM4, untung RM3. Tapi menteri ni duk sibuk mencari menterkedarah harta orang. Benda ni tak boleh ingat. Ya. Kita kena bagi kursus tambahan daripada dia. Kalau dia dah benak hati dia, kita kena tumbangkan dia, ganti menteri lain. Saudara-saudara, kalau kita turun harga minyak, dia kata bankrupt, tak bertanggungjawab dan khianat kepada negara. Saudara, saya sebut di sini, turun harga minyak itu menjaga rakyat bawahan. Kalau menteri gaji 20 ribu, ambil saham di sana sini, untung ratus-ratus juta, dia tak peduli harga. Tapi kita kena jaga. Sebab itu kita bagi jaminan ini, insya-Allah dapat kita laksanakan. Orang UMNO termasuk di Kelantan, dia cabar saya dia. Dia kata, Anwar, sekarang kamu cakap banyak. Mengapa kamu sebagai menteri tak buat harga minyak ni? Saya nak sebut di sini. Dengar betul-betul, pemimpin UMNO dengar. Yang penyokong-penyokong UMNO di belakang ni, tolong dengar baik-baik. Dan salam kawan-kawan yang tak datang ni. Dengar baik-baik. 8 tahun 91 sampai 1998, harga minyak tak naik RM1.10. Melambung di luar, tak melambung, saya tak kira, harganya RM1.10. Tak naik. Sekarang orang UMNO nak jawab apa? Sebab apa naik sekarang? Sebab dia tak fikir nasib rakyat. RM1.10 masa itu untung minyak 25 bilion hingga 30 bilion ringgit. Sekarang untung 80 bilion ringgit. Saya cabar UMNO, kalau kamu nak laksanakan tanggungjawab kamu dengan amanah dan jangan khianat amanah ini, tidak ada sebab kamu bebankan rakyat sedemikian rupa. Baik, sekarang untung 70 ribu, dah turun 10 sebab kita dah turun harga minyak. Kita nak buat apa? Pertama, pelajaran. Pelajaran ini penting, rakam nombor 1. Sebab Menteri Pelajaran dah kata percuma. Menteri Pelajaran kata tak payah bayar yuran. Betul? Betul kah? Ya, tapi betulkah tuan-tuan tak bayar wang sekolah ni? Jangan. Ini polis dan special branch banyak rakam. Saudara berani kata menteri bohong? Yang ni yang saya seronok datang Kelantan. Orang Kelantan ni dia pahlawan. Dia berani. Dan memang benar, RM4 tak payah bayar, RM120 kena bayar. Ini Menteri Pelajaran kerih ni. Dia nak tunjuk pegang kerih pun tak betul. Orang Melayu ni kalau pahlawan, dia ada cara dia pegang kerih.
Saya tahu lah sebab saya imam besar khalifah silat seni gayung. Silat gayung Malaysia. Pegang keris ni ada gaya, ada sikit ni pegang tuan-tuan dan perempuan. Kita pertahankan orang Melayu kita. Allah. Jadi saudara, dia janji RM4 tak payah bayar, RM120 bayar. Kerana dia ingat rakyat Melayu di bawah ni bodoh. Ya. Dan memang betul ada yang sengaja nak sedia bodoh. Nampak macam mana? Itu pun ada Ustaz UMNO berapa umum RM4. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita dapat RM4. Ya Allah, Ustaz UMNO ni. Saya jumpa seorang baru ni, Ustaz UMNO lah, naik di lapangan terbang. Dia kata, Datuk Seri jangan bimbang. Saya kata apa? Hati saya macam dulu juga. Hati apa? Saya sokong juga dalam hati. Maknanya lemah betul dah. Terima kasih kerana telah menyokong Sadomain Channel. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, sila subscribe dan share. Rakyat untuk rakyat.